Yang paling menyirapnya bila ada video ada bukti semua. Macam dia tengah tidur. Shah Alam, isu buli pelatih kategori orang kurang upaya, OKU, digiat mara Alo Gajah, Durian Tunggal, Melaka yang tular di media sosial baru-baru ini akhirnya mendapat respons daripada pengerusi Majlis Amanah Rakyat, MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Ashraf Wajdi berkata, siasatan awal mendapati kejadian tersebut merupakan gurauan kasar sesama pelatih sewaktu latihan di Giat Mara Alo Gajah dahulu dan kini kesemuanya sedang menjalani latihan industri dalam bidang teknologi kimpalan dan fabrikasi logam. Justeru, menurut beliau, pihaknya telah menghubungi dan meminta Ketua Pegawai Eksekutif Giat Mara untuk mengambil tindakan segera berhubung kejadian tidak berperikemanusiaan itu. Saya dimaklumkan bahawa pengurusan Giat Mara Melaka akan panggil dan berjumpa dengan kesemua individu dalam video termasuk pelatih yang menjadi mangsa untuk siasatan terperinci mengikut prosedur pengurusan pelatih sedia ada. Tiada maaf bagi pembuli apatah lagi buli OKU. Apa jua alasan termasuk gurauan tidak boleh diterima dan tindakan tegas pasti diambil. Katanya menerusi hantaran di Facebook pada Ahad. Pada Jumaat lalu, tular satu video memaparkan pelatih Giat Mara Alo Gajah yang juga pemegang kad OKU menjadi mangsa buli dan berdepan kejadian tidak menyenangkan. Alright Assalamualaikum. Kebelakangan ni aku ada start main badminton lah. So, aktif sukan balik. So, dalam long story short lah, dalam circle aku ni ada kawan-kawan baru. And one of kawan baru aku ni, dia pemegang kat OKU lah, senang cerita. Mungkin dia ada masalah lembaga pelajaran ke apa. Dia pemegang kat OKU. And dia bukan intense nak mengadu apa, dia just bercerita je lah. Sebab dia belajar dekat Giat Mara Durian Tunggal. And surprisingly dia jadi mangsa buli juga. Fikri ni budak yang baik, dia kena buli ni semua kan. Aku sebenarnya buli ni satu hal pun dah teruk dah. Tapi bila kau buli orang yang ada kat OKU, orang yang lembab lagi, aku rasa kau ni lagi pengecut lah. Yang paling menyirapnya bila ada video ada bukti semua. Macam dia tengah tidur, orang tu baling botol kat muka dia. Dia tengah belajar, budak-budak ni angkat motor dia, simpan kat dalam sangkar, dalam reban tu. Ramai-ramai angkat. Kau tengok video ni, aku pun tak tahulah macam mana mak bapak kau orang didik. Jadi aku harap video ni viral. Aku nak korang semua share ramai-ramai, banyak-banyak. Dan aku nak pihak Giat Mara Durian Tunggal pun ambil inisiatif sikit lah, ambil berat sikit lah pasal benda ni. Satu lagi, budak ni bukan budak sihat pun, ada kat OKU kot kan. Dia pun tak cik pasal, dia pun tak banyak cakap. Mungkin sebab tu lah dia jadi mangsa buli apa. So kepada orang yang membuli dia, korang ni semua pengecut lah. Korang pengecut. Apa lagi tu daripada pengecut? Orang yang buli orang OKU, korang ni memang sangat pengecut. So kalau tak ada apa-apa tindakan ataupun kes ni tak jadi besar, aku sendiri akan turun Giat Mara Durian Tunggal untuk besarkan kes ni.